Hello, selamat datang ke PG Channel. Okey, hari ni kita punya trip adalah untuk pergi ke Bandar Muka. Okey, jadi perjalanan kami daripada Miri ke Muka mengambil masa dalam 4 ke 5 jam macam itulah, bergantung kepada jenis kenderaan yang kita pakai dan juga kelajuan. Okey, siapa-siapa pun dah sampai ke Bandar Muka boleh komen di bawah. Alright, jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe PG Channel. Okey, perjalanan kita daripada Miri ada sedikit hujan sebab tadi pagi jam berapa? Dekat jam 6 pukul 6 pagi macam tu. Hujan betul-betul lebat dekat Miri. Jadi kita slow-slow saja jalan ke Muka. Kita baru sampai ke Pekan Batu Niah, flyover Batu Niah. Cuaca dekat sini okey lah, berbanding dekat tadi di Bukeno dengan Miri. Tadi hujan kan, so dekat Batu Niah ni so far cuaca ada sedikit cerah. Jadi kita teruskan perjalanan kita. Kita baru sampai di Shell Bintulu. Kita area sekejap, kita buang air kecil semua. Lepas tu kita beli apa-apalah yang ada dekat Shell sini. Kita beli minuman kah, gula-gula kah untuk menyegarkan badan. Barulah kita sambung perjalanan kita ke Muka. Sus kopi. Aduh, kopi tarik. Okay. Banyak Petros pas sini. Okay, kita mau pergi makan dulu dekat food court Farley Bintulu ni. Okay, kita tengoklah apa yang ada dekat sini. Sebab lama juga tidak pergi sini lah. Rasanya kalau pergi Bintulu pun biasanya kita lalu daripada flyover terus ke Sibu. Jarang masuk ke Farley lagi. So kita tengok dekat dalam apa lagi yang ada. Dan tengok-tengok, cuci mata sekali lah. Mana kita, Fred? Mana kita? Farley Bintulu. Mana Vian? Oh Vian, cepat kamu Vian. Tertinggal kamu nanti. Okay, jom. Banyak kok kuda-kuda yang tepung. Nasi belum masak bang ya? Ada roti canai. Dapur embok. Mie sapi. Kak, ada lagi kak? Roti kak? Roti jantan kak? Ya. Meja 24. Kita makan roti jantan dengan roti kosong. Oke, ini kita makan tengah hari ini kita makan roti canai jantan, telur dekat dalam. Ya, kita rias sebentar di Farley. Lepas tu kita sambung perjalanan ke Muka. Wah, banyak roti-roti guys. Yalah, memang dalam kereta habis tuh. Ada kek. Vin, kongsi lah Vin. Satu plastik lah. Saya bayar di kamu lah. Kongsi dengan mana? Kecil-kecil mau. Wah, apa tuh? Mango slice. Wah, banyak guys. Bekal kita dalam kereta nih. Boleh lah. Mangga kan tuh? Perasaan masam kan? So manis. Itu pun berkili. Tuh, tapi ya biasa jumpa. Ah, yalah. Untuk kita lah makan sambil-sambil. Okay. White papaya slice. Oke.
Apa aja makan. Dia. Oh, lagi. Okey dah. Okey, bermacam-macam saja. Okey, dah. Dalam jiwa aku Miri lah. Bukan Bintulu. Okey, kita sudah selesai makan di Farli Bintulu. Jadi kita punya perjalanan sekarang untuk meneruskan ke mana, Bian? Ke Muka kita. Okey, Bapis dulu belakang tu. Bapis belakang, pusing belakang lo. Bapis dulu. Okey guys. Stay tune video. Okey, bye bye Farli Bintulu. Ni kita beli tadi dekat Farli Bintulu. Ni mangga yang sudah dikeringkan. Rasa dia sedap. Dia tidak manis dan tidak masam. Harga kami beli tadi RM8.90 berapa tu? 86 kan? 69 sen. So memang sedap, memang rekomen. Siapa-siapa yang pergi Farli mana-mana bahagian lah, boleh beli nih mangga. Memang sedap. Lepas tu yang ni. Okey, Luruskan. kita teruskan perjalanan kita ke Muka. Sampai ya. Okey, Fred. Bye. Okey, Bian. Okey. Kita mau naik ke flyover Tun Type. Wah, daripada Bintulu sini lah. Ini pun salah satu flyover. Orang cakap jalan shortcut untuk menghubungkan daripada Kampung Jepak daripada Kampung Jepak ke Bandar Bintulu. Shortcut lah. Sebelum ni daripada orang-orang Jepang terpaksa pusing jauh daripada depan. Mungkin ambil masa sejam macam tu lah kali ya. Sejam. Tapi dengan adanya jambatan ni, masa tu telah dikurangkan. Tuh, jambatan Tun Taim Mahmud telah dapat dikurangkan 15 minit saja daripada Jepang. 10 ke 15 minit. Wah, berapa cantik ya jambatan ini. Wow. Kita tengok Jambatan Brunei kan? macam jambatan Brunei tu, kata kawan lah. So memang dekat lah. Dengan adanya jambatan ni dapat menghubungkan daripada Kampung Jepak tadi, kawasan sekitar Kampung Jepak, terus ke Bandar Bintulu. Okey, Balingian pergi sebelah kiri, Kuala Balingian sebelah kanan. So kita pergi mana? Kita pergi Muka sebelah kiri. Okey. Rumah rakyat kan ni? Spektra. Cantik kan rumah tu. Spektra. Macam rumah ni lah, masyarakat rakyat ni. Rumah bantuan. Pekan Lama Muka. Okey, kita pergi Muka sebelah kiri. Teruskan. Terus. Okey, kita sekarang berada di waterfront Pekan Lama Balingian. Okey, inilah dia punya suasana. Suasana Pekan Lama di Pekan Lama Balingian waterfront. Okey, ini adalah pokok sagu sebelum dia menjadi sagu. Okay, biasanya tepung sagu. Biasanya pokok-pokok sagu ni akan diambil dan dipotong daripada hutan ataupun di bahagian hulu sana. Jadi bila sudah dipotong, pokok-pokok tu akan dihanyutkan ke sebelah hilir. Macam sinilah dekat jeti ni, supaya sagu ni boleh diangkat dan juga diproses. Biasa berapa lama dia boleh rendam ni bang? Berapa lama dia rendam ni? Lama lah. Banyak. Dah berapa hari ni? Okey, dekat sana ada kedai-kedai lama lah. Dekat sebelah sini kedai yang sudah lama tidak ada orang ni. Tinggal tunggu mau rubuh sudah. Tapi sayanglah kalau tempat ni dapat dikekalkan ataupun dibaik pulih. Pun cantik ya tempat ni. Sekitar view di Pekan Lama Balingian. Selamat datang ke Muka.
kita berada di Jambatan Muka, Jambatan Kuning Muka. Wah, oke. Dah sampai di Muka. Masuk di kanan. Wah, ada Zeus Coffee. Wow. Oke guys, tempat kita diam ada Zeus Coffee. Okay guys, tempat kita ada pengisi guys. Okay, so Ada check my synergy. ada rasa kicap, ada Hana. Kalau mau apa? Buat spa, With drink. ada wasan, ada. So ada Semua lengkap nih guys. Tempat makan pun senang cari. Ada Ajakat Barbershop. Oh, Ada, ya. Ajakat ya. yang penyet. Oh, yang penyet pun ada guys. Sekali lah guys. Kita mesti tengok apa yang Nanti ada kita di cari sini. guys. Bella Madi Spa. Oh, macam-macam ada. Set guys. Semua ada nih. Sini itu. Kita pusing-pusing dulu. Lihat kita Bandar Muka nih. Lama tidak pergi sini. Depan tempat masjid kan? Masjid. Oh, ada uang motor. Uang motor. Oh ya, ada sebelah tu Kingwood lah. Oh, Kingwood ujung loh. Yalah. Oh, so dekat sini ada dua lah. Hotel Kingwood, satu hotel dekat resort Kingwood. Yang selalu disebut Akop kan. Okay. Sini sana. Akop. Di pasar. Hello, bertemu kembali. Okay, saya sekarang baru sampai di Hotel Muka. Jadi perjalanan kami daripada Miri tadi dalam pukul 10 pagi dan sampai ke Hotel Muka dalam pukul 5 macam itulah. Sebab kami banyak singgah dan lepas tu kami ada makan lagi di Bintulu, isi minyak semua. Jadi itulah, lewat dengan hari pun hujan. Jadi terpaksa slow. Okay, thank you menonton video saya sampai habis. So tunggu video akan datang. Okay, dan jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe PG channel. Okay, bye bye.